Mana kita bergantung dengan dia. Kalau hak kita nak tu dengan kesungguhan je, dengan cukup syarat je, dia akan bagi. Ada kalanya tak cukup syarat pun dia bagi. Itu makna aku ingat dia dalam diriku, dan makna orang lain tak tahu. Kadang-kadang malaikat pun tidak tahu. Berapa banyak di dalam hadis disebut malaikat tu kira-kira nak pergi ambil nyawa orang tu lah. Kira-kira siapa ada umur, ajar dia je. Saya kata nanti dulu. Dia tak, maknanya Tuhan tahu. Itulah hak fi nafsillah, fi nafsih tu. Mana malaikat pun tidak tahu. Begitu. Sebab dia kata orang ni begini ni, sebab dia gini, aku panjangkan umur dia lagi. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tahu setakat yang Allah SWT bagi tahu je. Jadi hak malaikat tidak tahu tu kadang-kadang tidak tulis. Dalam Lauh Mahfuz pun tidak tulis. Dalam Lauh Mahfuz tu pun tidak tulis. Hak ni yang dia katakan wa indahu ummul kitab. Padanya ada ibu kitab. Ibu tu mana punca lah. Ibu kitab. Hak itulah yang ada pada nafsnya. Kalau dia ingat aku dalam dirinya, aku akan ingat dia dalam diriku. Maknanya paling sulit, paling tersembunyi pun Allah SWT tahu juga. Di sini maksudnya dia akan balas. Kalau kita buat lagu ni, dia akan buat lagu tu. Kalau kita akan buat gini, dia akan buat lagu tu. Hak serupa dengan hak kita buat, hak sesuai dengan hak kita buat. Maksudnya balasan dia. Dia tidak saja. Kalau kita berurusan dengan Allah, tidak saja, tidak kata sia-sia. Kalau kita berurusan dengan manusia, kadang hak dia tahu, kalau dia tak tahu, sekatu lah. Kalau Allah SWT dalam hati kita niat saja pun, dia beri pahala, ada pahala, sebab dia tahu. Itu maksudnya kira-kira dalam dirinya. Kira-kira kita dalam diri kita tu, dia kira dalam diri dia. Gitu maksudnya. Kalau dia menyebut aku pada khalayak ramai, ataupun pada ketika orang ramai, di kalangan orang ramai, aku akan sebut dia, aku akan ingat dia. Jadi zakara tu satu makna ingat, satu makna sebut. Dalam bahasa Arab boleh kedua-duanya dipakai, kedua-duanya boleh. Kalau dia sebut aku di kalangan orang ramai, aku akan sebut dia di kalangan khalayak yang lebih baik daripada mereka. Kalau dia sebut aku, dia buat baik dalam dunia, dalam masyarakat ni, di kalangan manusia ni, dia buat baik, dia sebut, dia kecek, dia ajar benda baik, Allah SWT akan sebut dia di kalangan bukan manusia, khalayak yang lebih baik, iaitu malaikat. Allah sebut dia baik di kalangan malaikat, ni orang baik. Begitulah. Bukan maksudnya di kalangan manusia ni saja orang tahu dia ni orang baik, orang telah buat sesuatu, malaikat pun tahu. Tuhan sebut juga sana. Begitu. Tidak saja. Artinya kalau kita buat kebaikan sekat kita, Tuhan pun sekat tu. Kalau kita buat lebih lagi, peluah lagi sampai kepada masyarakat, Allah SWT pun buat lagu tu juga. Buat lagu tu juga. Siapa orang ni semua tahu sebut kita. Allah SWT pun buat di kalangan malaikat pun lagu tu juga duduk sebut-sebut kita. Jadi hak baik ni mungkin kalau dalam dunia banyak kecewa. Banyak kecewa. Sebab kalau kita buat kau ni nak boleh orang sebut tu bukan payahlah. Nak boleh orang iktiraf, orang akui, payahlah. Manusia kedekut. Sebab dia kedekut, sebab dia barang ada pada dia tu sikit. Dia nak buih banyak-banyak tak boleh habis. Dan dia pun tidak reti menilai banyak perkara. Dengan sebab itu kadang-kadang terlepas, kita tak dapat. Tapi dengan Allah SWT semua orang boleh. Tidak nanti orang pandai saja, hak cerdik saja ada kelebihan. Kalau dalam dunia ni gitu, siapa dia lah nak buih. Kita kata, misalnya kita kata Datuk Seri kepada hak kapung tak reti kau satu, siapa dia nak buih? Orang biasa lah, pergi semayang, bayar puasa biasa lah, orang biasa lah, orang awam. Siapa dia nak buih? Siapa dia nak buih pengak kau ni nak sebut soho jadi soho dia, padahal dia orang biasa. Jenuh soho lagu tu. Tak ada. Tak boleh, jangan harap.
Tapi kalau kita dengan Allah tidak gitu. Dalam majlis, misalnya majlis ilmu gini, ni kita ingat Allah dalam khalayak lah ni. Allah ingat kita, Allah sebut kita dalam khalayak yang lain. Ada nama dah kita, ada kelebihan dah, ada pangkat dah, ada maqam dah kita. Maknanya gitu. Tidak nanti kalau hak manusia sedih lah. Nak mana? Tak boleh cerdik, boleh cerdik tu barulah dapat kau ni. Cerdik tu Allah SWT juga bui. Jadi tak bui ke dia. Jadi tak ada. Jangan kecewa. Kalau Islam ni, cara Islam ni tak ada. Hak sebenarnya pujian, sanjungan, pangkat, maqam ke apa bukan di sini. Hak ni tipu daya belaka. Hakikat dia. Hak sebenarnya di sisi Allah. Sebab hak tu hak bermakna. Kalau begitu tak kira siapa. Dia tak ada ilmu, dia orang biasa pun, di sisi Allah boleh jadi lebih baik. Jadi orang hak nampak zahirnya lebih, di sisi Allah boleh jadi tidak baik. Tuhan tak kenal dia, cara dia tu. Di situlah baru nampak keadilannya. Kalau dia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Kalau dia buat kerja di jalanku setengah tu sikit, aku akan balas kepada dia sehasta. Maknanya nak buat ada kerja buat sikit dia akan padan dengan kita tu. Begitulah maknanya ayat gini di sini, sunnatullah. Kita buat setara mana, gapo dia apa sebenarnya dalam dunia ni gitu. Kalau kita usaha setara tu lah. Kalau nak lebih lagi, lebih lagi. Begitu. Kalau dia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Maknanya mengikut amalan kita lah. Jadi Allah SWT tidak biarkan kita supaya orang lain kadang-kadang kita buat tak ada gapo pun balasan. Tapi Allah SWT tidak gitu. Mana pergi kepada dia tu maksudnya kita menjunjung titah perintahnya. Ikut apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang dia larang. Itulah kita bertakwa kepadanya. Sejauh mana takwa kita? Kalau nak ukur, kalau kita kata sejengkal, bermakna dia akan balas kepada kita. Setara tu, sehasta dan seterusnya. Sesiapa yang mari kepadaku dengan jalan, yamshi itu mana? Berjalan kaki. Berjalan kaki maksudnya tidak derah lah. Pergi kepada dia, buat kerja dia tu tidak derah. Setara berjalan kaki. Aku akan pergi kepadanya dengan berlari. Berlari anak, berlari huduh-huduh gitu. Maknanya Allah SWT bagi balasan ini padan dengan amalan, perbuatan seseorang tu. Begitu. Yang pentingnya kita kena buat. Dan kalau nak suruh Allah SWT tu kita dapat pertolongan daripada dia banyak, kita kena buat banyak. Kita kena berlari lah, bukan berjalan kaki. Kita tak boleh pergi sejekal lah, kena jauh lah. Itu dia. Allah SWT akan balas kita lagu tu lah. Bab qaulihi ta'ala, ini bab firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Imam Bukhari nak ayat wajah pun digunakan juga untuk Allah. Itu dia. Dalam ayat Quran ini ada, dalam hadis pun ada juga wajah. Jadi wajah tu apa makna? Supaya tadi lah juga, supaya nafs tadi juga. Ada yang mengatakan ini zat dia, hakikat dia. Ada yang mengatakan ini adalah sifat dia. Jadi hak ni pun disebutkan juga sebagai zat ataupun sifat dia. Tu Imam Bukhari naknya. Jadi di sini illa wajhah. Jadi kita tak boleh faham wajahnya ini maksudnya wajah muka. Tak. Wajah muka tu tidak. Jadi kalau kita faham gitu, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, mukanya. Jadi maknanya hak lain binasa jugalah, kaki tangan ke apa tu. Tak boleh pakai gitu. Tak boleh pakai gitu.
Dengan sebab itulah ulama